Pala bapak hampa. Politik pala bapak hampa lagu tu. Hampa punya tai berak. Hampa punya pungkong tak basuh lagi. Beli asokan pada masa tu nama apa? Nama Asmirul. Pengurusi amanah Kedah ni. Sembang kedegang. Berak tak basuh lagi. Tu dia, koyak kau Sanusi. Panas tak apa, jangan koyak. Hang yang merasmikan Majlis Pelancaran dan menandatangani perjanjian projek Litar Lumah PKB Open Road SP Circuit di Sungai Petani pada 16 Ogos 2022. Di mana projek tersebut akan dibina di atas tanah milik Menteri Besar Incorporated MBI di kawasan seluas 60 hektar bernilai 75 juta. Sanusi, cakap jangan seperti kencing berlari-lari. Hang jangan nak salahkan Asmirul di atas kegagalan hang Negeri Kedah ni. Adakah Negeri Kedah ini akan makin malap di bawah Sanusi? Jangan rosakkan negeri kami ni, Sanusi. Jangan rosakkan negeri kami. Jangan rosakkan negeri kami. Projek ni disebut akan dibina di atas tanah milik MBI 60 hektar. Hang nak kencing siapa ni, Sanusi? Hang nak tuduh Asmirul. Ni, aku harap Asmirul saman hang cukup-cukup. Hang ni memang tak tahulah manusia jenis apa, aku tak tahu Sanusi ni. Zaman Asmirul jadi kerajaan, duduk dalam kerajaan dulu 2019, bawa balik piala FA. Bawa balik juga piala. Hang bawa balik apa Sanusi? Sembang tu jangan jadi macam haram jadah Sanusi.